Outlet yang bahagian sini, kita ada ni, ada skuter budak banyak. Ni ada kasut-kasut, helmet pun banyak. Ada yang baru sampai, ada yang stok lama. Ni baru sampai ni almari display. Ni kat bahagian sini banyak. Almari 4 pintu, rontok 3 pintu. Ni ada rak-rak, drawer pun ada. Kat bahagian belah dalam ni, kat sini ada almari 4 pintu ada. Selain ni pun banyak. Yang ni belakang ni banyak yang besar-besar. Ni banyak almari baru sampai. 2 pintu, 3 pintu semua ada. Barang-barang elektrik. Kat bahagian belah sini kapet-kapet pun ada. Ni ada kabinet TV. Ni. Semua ni drawer plastik ni baru sampai ni tadi pagi ni. Dekat bahagian belah sini kita ada mainan-mainan. Ni dalam ni banyak. Korang kena punggal sikit beg-beg ni. Dekat bahagian belah sini banyak barangan elektrik. Macam rice cooker, penapi udara, speaker ada. Dekat bahagian belah sini drawer-drawer. Dekat bahagian sini TV. Barang-barang kecil pun ada. Dekat lug seterusnya. Ni banyak peralatan gym, mainan-mainan budak banyak. Belah sini pun banyak stroller-stroller. Ni sofa baru sampai, L ada, beg pun ada baru sampai. Ni baru sampai L warna kelabu lawa lagi. Kat bahagian belah sini banyak kursi-kursi makan baby ada. Kursi-kursi